Kadang ada orang, ada manusia yang dia tak rasa dia banyak dosa. Apa tanda-tanda orang tu tak rasa dia banyak dosa? Dia rasa mendabik dada ataupun rasa bangga diri, rasa banyak masa, banyak peluang untuk dia nak cakap pasal orang lain. Sebab bila dia mengumpat orang lain, adu domba, fitnah orang lain, bawa cerita dan seumpamanya, membawang, mentimun, mengitu dan seumpamanya itu, bila dia mengumpat orang lain, dia merasa dia tak ada dosa lah, kan? Ataupun dia merasakan dah banyak dah pahala dia, menyebabkan dia rasa nak bagi pahala ke orang ni. Allahu Akbar. Seolah-olah ia memakan daging saudaranya sendiri. Bila mana banyak dosanya kita ni, bila mana kita beramal, kita kurang ikhlas. Sedangkan yang disebutkan banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, memberi gambaran bahawasanya antara amalan yang diterima ini adalah amalan di dua. Pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang mutaba'atus sunnah, yang mengikuti benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW, ataupun as-sawabu lis-sunnah, yang benar-benar menepati sunnah Nabi Muhammad SAW.